pilih dulu, nanti harga muncul. Kak. Ni sayur bang. Sayur. Dek. Kan nak beli tomato ni. Ada ke? Ada, tomato ada kak. Berapa ringgit ni? Kenapa tak ada tanda harga ni? Akak pilih dulu, nanti harga muncul. Nak 4 biji je. 4 biji. Ni kak. 15. Asal RM15 pula, Dek? Stok tak banyak kan? Nak raya, nak dekat ni. Sangat ni, Dek. Tak boleh macam ni, Dek. Jika berlaku situasi seperti ini, jangan takut. Laporkan kepada KPDN. Kewajipan peniaga yang anda perlu tahu. Ini tindakan jika gagal mematuhi Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. 1. Menjual melebihi harga maksimum. 2. Tiada tanda harga merah jambu. 3. Tiada tanda harga. Ingat, periksa dulu harga sebelum beli.